Sampainya hati kamu tak simpankan sedikit telur terbakul untuk Mak. Kan Mak mengidam sangat makan telur tu. Kamu memang tak sayang Mak. Biarlah Mak pergi. Tersebutlah kisah suatu cerita bermula kisah derita. Sedihnya ibu, kecewa hatinya, telur tembakul dimakan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurus Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga detik, patuh pada masa, rakan-rakan serta hadirin hadirat sekalian. Saya Tia Raisha binti Zulhasmi. Kisah ini saya akan ceritakan dalam Batu Belah, Batu Bertangkup. Pada zaman dahulu, nun di hujung kampung Merapi tinggal sebuah keluarga yang sangat miskin. Semenjak suami Mak Tanjung meninggal, keluarga mereka kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Disebabkan kesusahan mereka, Mak Tanjung menjadi muram dan selalu termenung. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin mahu makan telur ikan tembakul. Aku sudah lama tak makan telur ikan tembakul, bisik Mak Tanjung di dalam hatinya. Keesokan harinya, Mak Tanjung pergi ke sungai untuk mengambil ikan tembakul. Tangguk ikan sana, tangguk ikan sini, tangguk lagi sana, tangguk lagi sini. Kesabaran Mak Tanjung membuahkan hasil. Kawan-kawan, kalau tidak dipecahkan dulu, manakan dapat sagunya. Bukan main suka Mak Tanjung apabila mendapat seekor ikan tembakul yang ada telurnya. Jika kita sentiasa bersabar dan berusaha, ada hasilnya. Setibanya di rumah, Mak Tanjung terus menyayangi ikan tembakul itu. Dia memberikan kepada melur untuk digulai dan telurnya pula untuk digoreng. Melur, Mak keluar sekejap ya. Mana aku tak mencari akar kayu. Sudah siap masak nanti, kau makanlah dulu makan. Takut-takut Mak pulang. Tapi kamu jangan lupa tinggalkan sedikit telur untuk Mak. Pesan Mak Tanjung kepada melur. Setelah melur siap masak, dia mengasingkan telur ikan tembakul itu separuh untuk ibunya dan separuh lagi untuk dia dan Pekan. Tidak lama kemudian, Pekan bangun daripada tidurnya. Pekan apa? Pekan nak makan. Jerit Pekan. Melur berasa kasihan dan terus memujuk adiknya untuk makan. Pekan makan dengan gelojongnya telur ikan tembakul itu. Akak, telur Pekan dah habis. Pekan nak lagi. Pekan, kamu ini asyik makan telurnya saja. Makanlah nasi dan gulai ikan ini juga. Puas Melur memujuk adiknya. Namun, Pekan tidak menghiraukan Melur. Tiba-tiba, Pekan terus melompat dan mencuri ikan dan mencuri telur yang disimpankan untuk ibunya. Pekan, jangan makan telur tu. Kakak simpankan untuk Mak. Pulang Mak Tanjung dengan harapan telur tembakul dapat dimakan. Lapar dahaga tak tertahan, mencari rezeki jauh di hutan. Melur, tolong hidangkan nasi dan telur ikan tembakul nak. Mak lapar sangat ni. Mak, maafkan Melur. Melur dah simpankan telur untuk Mak, tapi Pekan yang habiskan. Apa? Sudah habis?
Mak dah pesan. Kamu berdua tidak sayang Mak agaknya. Rungut Mak Tanjung dengan wajah yang sedih. Mak Tanjung yang berkecil itu pun lari menuju ke batu bertuaka itu. Dengan linangan air mata, dia pun menyeru, "Batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku, telan aku kepunan telur ketembakul." Melu dan Pekan terus mengejar ibu mereka. "Mak, jangan pergi, jangan tinggalkan kami." Tetapi malangnya ibu mereka sudah ditelan oleh batu bertuaka itu. Menangislah mereka berdua di hadapan batu-batu bertangkup. "Mak, keluarlah Mak, keluarlah. Melu dan Pekan janji akan dengar cakap Mak. Keluarlah Mak, keluarlah Mak." Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi telah menjadi bubur. Ingat ya kawan-kawan, kita janganlah berderhaka dengan ibu kita. Dengarlah pesan mereka, sayangilah mereka selagi nyawa dikandung badan. Merakit ke hulu dengan bergalah, hulu pecah terbelah dua. Nasihat ibu jangan dilangkah, kelak biadab dituduhnya pula. Sekian, terima kasih.